Istiadat pemasyhuran yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan baru di sebuah hotel di Alor Gajah, Melaka Jumaat lalu tidak sah. Pengelola Bijaya Diraja Istana Negeri Sembilan, Dato' Azizi Muhammad Ali memaklumkan istiadat itu juga tidak diiktiraf dari sudut perlembagaan, undang-undang dan adat istiadat negeri. Justru gelaran yang di-Pertuan Besar yang cuba diambil Tunku Nazaruddin Tuanku Jaafar adalah tidak berkuat kuasa. Tambah Dato' Azizi, gelaran pusaka Tunku Panglima Besar Negeri Sembilan yang sebelum ini disandangnya dilepaskan susulan cubaan menerima gelaran yang tidak sah berkenaan. Sehubungan itu, tiada lagi penyandang gelaran pusaka Tunku Panglima Besar Putera yang 4 Negeri Sembilan. Pemaju projek pembangunan semula kampung Sungai Baru diberi amaran berdepan tuntutan pampasan atas kelewatan menyiapkan projek itu. Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pemaju lewat hampir 9 tahun dalam menyerahkan rumah ganti yang dijanjikan kepada penduduk. Menerusi hantaran di Facebook, beliau yang juga Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, kelewatan berpanjangan itu mengecewakan penduduk. Pemaju telah menjanjikan projek berkenaan siap dalam tempoh 4 tahun setengah, namun pembinaannya masih belum bermula. Saya harap pemaju-pemaju ni kena bersedia kerana penduduk-penduduk ni akan mengambil tindakan kerana telah lewat memberi rumah ni balik kerana ni dah 9 tahun. Dia ada LED charges ni nak kena kita pastikan bahawa penduduk-penduduk di Kampung Baru, di Sungai Baru akan mendapat ganti rugi kerana kelambatan memberi rumah mereka semula. Datuk Seri Johari turut mengingatkan pemaju agar tidak menjadikan proses cabutan undi unit gantian yang dijadualkan pada 14 Jun ini sebagai satu sandiwara. Proses cabutan undi itu tidak seharusnya digunakan untuk memberi harapan palsu kepada penduduk yang telah dipindahkan dari kawasan berkenaan sejak beberapa tahun lalu. Pembinaan 3 kapal misi pesisir LMS Batch 2 milik Tentera Laut Diraja Malaysia di Turki berjalan lancar dan mengikut jadual ditetapkan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, aset berkenaan dijangka ditauliahkan sepenuhnya menjelang hujung tahun depan. Jelas beliau, kapal pertama akan diserahkan pada Oktober tahun depan, diikuti 2 kapal lain pada November dan Disember. Pada hari Ahad yang lepas, kapal kedua LMS kita telah pun diluncurkan dan diberikan nama. Dan kita menjangkakan kapal ini akan diserahkan kepada tentera laut kita pada bulan akhir tahun hadapan. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Angkatan Tentera Malaysia di Ibu Negara siang tadi. Tambahnya, LMS Batch 2 pertama dinamakan Tunku Laksamana Abdul Jalil, manakala kapal kedua diberi nama Raja Laut. Kerajaan akan terus menguruskan inisiatif Budi 95 dengan cara mengurangkan impaknya kepada rakyat selagi ia mampu berbuat demikian. Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menambah, kuota bahan api itu tidak dijangka tidak akan dikurangkan dalam masa terdekat. So long as the government still has the ability to manage it, we will try to manage to make sure we mitigate the impact to society. Bagaimanapun, beliau berkata dasar berkenaan perlu dikaji semula jika harga minyak mentah mencecah $200 atau $300 Amerika setong. Kerajaan berusaha mengawal kos subsidi dengan mengurangkan kuota subsidi kepada 200 liter sebulan dan membendung ketirisan terutama di sempadan. Kenaikan harga minyak menyebabkan perbelanjaan subsidi bahan api kepada 7.5 bilion ringgit pada April berbanding 700 juta sebelum konflik Asia Barat bermula. Kementerian Ekonomi akan memulakan saringan projek pembangunan bulan depan bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, semua kementerian sudah mengemukakan cadangan pembangunan masing-masing. Pada persidangan Invest Malaysia Kuala Lumpur, beliau berkata 2026 adalah tempoh mencabar yang memerlukan kerajaan mengimbangi keperluan pembangunan dan pengurusan ekonomi. Justru setiap cadangan pembangunan akan dilihat dengan sangat teliti dari sudut peruntukan. Kerajaan kekal komited dari segi kerangka 5 tahun untuk kita mensasarkan perbelanjaan pembangunan sebanyak lebih kurang 611 bilion ringgit. Tetapi bagaimana kita menguruskan keutamaan?
Dalam pada itu, keputusan OPEC mengekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini memberi kelegaan kepada Malaysia. Ia membolehkan aktiviti sektor minyak dan gas negara diteruskan seperti dirancang walaupun dunia berdepan ketidaktentuan bekalan tenaga.